Rahat Radwa binti Mama Motar dan dia Safia binti Mama Hai Nizam dari Sungai TV. pengacara anda pada kali ini. Hari ini telah berlangsungnya Majlis Anugerah Kualiti Alam Sekitar. peringkat SK Sungai Lui. Majlis ini dimulai dengan bacaan doa dan ucapan aluan pengurusi majlis. Kemudian, majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada Guru Besar SK Sungai Lui Encik Azmi bin Muhammad. Seterusnya, penonton disajikan dengan tayangan montaj. Alam sekitar yang bersih dan lestari merupakan tanggungjawab bersama semua pihak. SK Sungai Lui komited dalam usaha memupuk kesedaran tentang kepentingan penjagaan alam sekitar dalam kalangan murid serta komuniti setempat. Majlis Hari Kualiti Anugerah Alam Sekitar SKSL 2024 ini bertujuan untuk mengiktiraf usaha murid dan komuniti yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam memelihara alam sekitar. Antara objektif majlis ini adalah untuk menggalakkan murid dan komuniti setempat menjaga kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Seterusnya, memberikan penghargaan kepada individu atau kumpulan yang aktif dalam program pelestarian alam sekitar. Meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan amalan hijau dalam kehidupan seharian dan dapat memupuk semangat kerjasama antara sekolah dan komuniti dalam usaha pemeliharaan alam sekitar. Majlis ini diharap dapat meningkatkan kesedaran dan keprihatinan semua pihak dalam menjaga alam sekitar. Diharapkan dengan pengiktirafan ini, murid dan komuniti Sungai Lui lebih bersemangat dalam menerapkan budaya mesra alam dalam kehidupan seharian. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua warga SK Sungai Lui dan komuniti. Pergi ke kedai membeli bunga, Bunga dibeli cantik sekali alam sekitar perlu dijaga. agar hidup sentiasa harmoni. Sekian sahaja liputan daripada kami, kru Sungai TV. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Saya, dah lupa. Hai, Assalamualaikum. Dia Rahat Radwa binti Mama Motar dan dia Safia binti Mama Hai Nizam, pengacara anda. Lupa.